Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada wartawan TV PSS. Orang. Alif. Saya lupa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada wartawan TV PSS. Saya Nisa. Dan saya Alif. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua pendidik. Tema hari ini adalah Guru Bitara Nadi Negara. Mari kita saksikan. Mencari tak ku temui, puasku bertanya tiada berjumpa. Di manakah dia, gadis yang jelita? Ingin ku bertemu, biarpun tak lama. Oh Mas Mona, engkau jelita, dapatkah ku hidup denganmu? Dapatkah kau rasa perasaan ini? Atau mungkinkah ku ditemani? Reform in education at all levels to more generational thinking to ensure the inculcation of knowledge and new technology. Ucapan selamat Hari Guru ditujukan kepada seluruh warga pendidik yang terus berbakti mendidik dan membentuk generasi masa hadapan. Pesta muda-mudi bertamasya dan menari suka. Ia dalam hatiku sungguh ramai malam pesta muda-mudi bergembira.
Tertidur. Saya lupa. That was legitness. Dah siap tapi tak hantar. Hello, saya Alif. Bersama saya ada budak-budak form 2. Okay, kenalkan nama masing-masing. Nama saya Firas. Nama saya Izzat. Nama saya Alif. Okay. Abang nak tanya korang satu soalan. Okay, Apa boleh. alasan paling famous kalau korang tak siapkan kerja sekolah? Saya kucing makan homework. Kalau saya tidur. Kalau saya tertinggal. Okay, terima kasih. Bersama saya ada budak form 5 dengan form 4. Okay. Saya nak tanya korang tiga ni satu soalan. Sekarang, kalau korang jadi cikgu, korang nak buat apa? Kalau saya jadi cikgu, saya nak pergi main sukan lah. Sebab saya idolakan Cikgu Zikri. Kalau saya nak buat spot check. Sebab saya selalu jadi mangsa spot check, saya nak kenakan balik ke orang. Kalau saya selalu kena marah. So, saya nak marah budak-budak ni. Saya memang nak jadi tegas lah. Tu je lah. Okay, terima kasih. Okay, kita sambung pula. Sekarang, bersama dengan Iris. Ada sama juga. Kalau korang dapat jadi cikgu, korang nak buat apa? Saya akan kasi bantuan satu. Sekarang, saya Nisa bersama dengan saya Iha. Saya Damia. Sekarang, soalan saya. Kalau dapat jadi cikgu pada masa ini, apa korang nak buat? Kalau saya jadi cikgu sekarang, saya akan bagi diorang dekat apa? Kalau saya jadi cikgu sekarang, saya akan bagi diorang balik awal. Nice. Kalau saya jadi cikgu Seterusnya, dipersilakan tidak. Okay, itu saja video daripada kami. Kami harap awak semua enjoy dengan video kali ini. Okay, bye-bye. Bye.